Hai, Assalamualaikum. Pernah dengar tak tentang pengecasan kereta EV? Okey, hari ini kami nak bentangkan projek inovasi kami iaitu simulator pengecasan AC dan DC kereta elektrik. Untuk pengecasan kereta EV, dia terbagi kepada dua, iaitu sama ada cepat ataupun lambat ataupun arus AC dan arus DC. Okey, simulator ini menunjukkan perbezaan kelajuan pengecasan antara arus ulang-alik alternating current AC dan arus direct current dengan menggunakan lampu LED yang bergerak. Okey, sekarang mari kita buktikan apa yang Jason kata sebentar tadi. Lihat lampu LED bergerak perlahan kerana untuk pengecasan AC, pengecasan mengambil lebih masa iaitu lebih kurang di antara 6 jam hingga ke 8 jam. Untuk pengecasan AC juga, dia mengambil lebih lama untuk menjaga ketahanan bateri ataupun jangka hayat bateri. Manakala untuk pengecasan DC, lampu LED dia akan bergerak lebih pantas kerana pengecasan itu lebih efisien. Dia hanya mempunyai masa 30 minit hingga 1 jam untuk mencapai 80% charge. Mari kita tengok dekat simulator. Ini kita boleh nampak lampu LED ni dia bergerak lebih laju sebab pengecasan DC ini pun boleh dikenali sebagai pengecasan emergency. Okay, untuk kelebihan simulator ini, ianya adalah lebih mudah, lebih interaktif dan dapat membantu orang ramai untuk tahu bagaimana sistem pengecasan kereta elektrik, iaitu pengecasan AC dan pengecasan DC. Ianya penting untuk pengguna kereta elektrik di luar untuk tahu perbezaan di antara kedua-dua pengecasan itu, untuk mereka memilih salah satu stesen pengecasan yang mereka ingin untuk mengecas kereta mereka. Terima kasih kepada semua sebab sanggup tengok video ni sampai habis. Kami berharap projek ini dapat menyumbang kepada pemahaman tentang tenaga hijau di Malaysia, terutamanya kepada pelajar EV, pengguna EV, supaya mereka lebih memahami tentang pengecasan AC dan DC. Sekian, terima kasih.